Saya start sekejap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Can we have silence please? Terima kasih rakan-rakan media. Hari ini kita berada di Yayasan Kepimpinan Perdana bersama dengan Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir, mantan Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan ketujuh. Hari ini merupakan satu sidang meja bulat berkenaan dengan perjanjian timbal balik Amerika Syarikat dan Malaysia. Kita berada juga hari ini bersama dengan Datuk Seri Utama Haji Mukhlis Mahathir, Presiden Pejuang, bersama dengan Tan Sri Syed Hamid Albar, bekas Menteri Luar, bersama dengan Tan Sri Rais Yatim, bekas Menteri Kebudayaan Pelancongan, bersama dengan P. Waitamurti, bekas Menteri Perpaduan, sekarang ini merupakan Presiden bagi MAP. Kita juga tadi ada Tan Sri Azizan Harun, bekas Speaker Dewan Rakyat. Tan Sri Azhar Harun. Kita berada dengan Datuk Seri Amiruddin Hamzah tadi, bekas Timbalan Menteri Kewangan dan juga Setiausaha Agung bagi Parti Pejuang. Dr. Muhammad Khalid juga ada, dia brief kita, pakar ekonomi. Zainul Zakaria, senior lawyer, berada bersama, bekas naib Presiden Parti Keadilan Rakyat. Datuk Paduka Ibrahim Ali, bekas ahli Parlimen Pasir Mas. Dia juga merupakan Presiden bagi Parti Putra. Kita ada Presiden Berjasa Ustaz Zamani Ibrahim. Kita ada Prof. Ramasamy daripada Urimai. Kita ada Ahmad Yusri daripada PRM. Kita ada wakil daripada Parti Muda. Kita juga ada aktivis-aktivis NGO. Kita juga ada yang berhormat, yang berhormat ahli Parlimen. Habis, maknanya kita ada semua. So dengan ini saya mempersilakan Dewan Muslimat PAS pun ada juga. So dengan ini saya persilakan Yang Amat Bahagia Tun Dr. Mahathir untuk memberikan ucapan beliau dan juga sidang resolusi. Silakan Tun. Hari ini kita mengadakan satu mesyuarat concern Malaysian. Orang Malaysia yang berasa terkilan kerana perjanjian yang dibuat oleh kerajaan dengan Amerika Syarikat sebenarnya menghapuskan kebebasan kemerdekaan negara. Dan perjanjian itu amat berat sebelah. Kita terpaksa beli 150 bilion dolar barangan daripada Amerika. Kita terpaksa beli Boeing aircraft 30, tak boleh beli Airbus lagi dah. Kita terpaksa beli gas 3 bilion setiap tahun. Kita banyak paksaan kepada kita sehingga kita nak buat satu-satu perjanjian dengan negara lain pun kita mesti rujuk kepada Amerika dulu. Kalau Amerika bersetuju, barulah kita boleh dapat buat perjanjian-perjanjian dengan negara lain. Dagangan kita dengan Amerika ini berjumlah 1 trilion ringgit. Hampir semua wang kita diguna untuk membeli barang daripada Amerika. Sama ada barangan ini baik atau mahal, kita tak boleh nak tolak. Kita terpaksa terima barangan daripada Amerika. Ini bermakna bahawa kita kehilangan market access. Kita tak boleh lagi beli daripada market. Dan akhirnya dengan perjanjian ini kita sudah hilang hak kita untuk membuat keputusan yang terkena kepada negara kita. Kita capai kemerdekaan pada tahun 1957. Pada tahun 2025 kita hilang kemerdekaan kita. Inilah yang dilakukan oleh Anwar. Dan ini bertentangan dengan perlembagaan. Dia tak berhak menggadaikan negara kita ini. Kalau dia nak buat tindakan yang bertentangan dengan perlembagaan, dia patut bawa perkara ini ke Dewan Rakyat untuk mendapat 2/3 persetujuan daripada ahli Dewan Rakyat. Tetapi dia tidak berbuat demikian. Apa yang dilakukan oleh Anwar,
bertentangan dengan peruntukan dalam perlembagaan kita. Banyak peruntukan termasuk 153 dan beberapa peruntukan yang lain. Jadi oleh kerana kita dengan perjanjian ini kita hilang negara kita, kebebasan negara kita, kita semua bersetuju menolak perjanjian ini. Dan kita akan berusaha supaya perjanjian ini dapat dibatalkan. Cara-cara belum ditentukan, tapi ada cara yang boleh kita lakukan untuk menolak perjanjian ini. Dan kita sudah dapat very clear briefing berkenaan dengan apa dianya perjanjian ini, dan semua daripada kita bersetuju untuk membuat satu resolusi. Dan saya nak baca sikit resolusi ini. Ada 12 perkara dalam resolusi ini. Pertama, pada tahun 1957 ketika berjuang untuk kemerdekaan, kita berusaha untuk tentukan nasib kita, dan seterusnya pada tahun-tahun selepas itu kita bekerja keras untuk menghapus segala bentuk pengaruh asing ke atas negara kita, khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. 2. Perjanjian timbal balik Amerika Syarikat dan Malaysia yang diluluskan oleh Datuk Seri Anwar dan Kabinet Madani amat berat sebelah serta memilih kepada kuasa luar. Ia serta memihak kepada kuasa luar. Ianya korbankan kemerdekaan kita. 3. Perjanjian ini mengikat Malaysia kepada rentak tarian Amerika Syarikat dan menjadikan negara kita negeri naungan atau lindungan, a vassal state. 4. Perjanjian ini meletakkan Malaysia hilang kebebasan untuk berdagang secara terbuka dengan negara-negara lain dan perlu tunduk kepada syarat-syarat yang boleh ditentukan oleh Amerika Syarikat. 5. Rakyat Malaysia rata-rata telah menjalankan perniagaan perdagangan dengan pelbagai negara di dunia. Perjanjian baru ini sudah pasti akan menjejaskan perdagangan mereka dengan rakan-rakan dagang serta dunia yang hubungan telah dibina sekian lama. 6. Perjanjian ini juga membenarkan dasar campur tangan Amerika Syarikat kepada industri pemakanan, pembuatan, pertanian, pemerdagangan, telekomunikasi, ketenteraan, nuklear, nada bumi, perlombongan dan sebagainya. Hampir keseluruhan ekonomi negara dikorbankan demi mendapat pujian dari Presiden Amerika Syarikat. 7. Malahan hak untuk menentukan halal haram barangan yang dibawa masuk dari negara bukan Islam. Dalam konteks ini, Amerika tidak dapat lagi Amerika tidak dapat lagi ditentukan oleh negara kita. 8. Penjelasan kerajaan juga amat diragui. Ini adalah kerana kementerian, badan-badan berkait ekonomi dunia serta media asing melabel perjanjian ini sebagai penjualan hak kebebasan memilih Malaysia. Hak kebebasan memilih oleh Malaysia. 9.
kenyataan Perdana Menteri kononnya Malaysia masih bebas dari boleh menentukan hala tuju sendiri, tidak langsung menyatakan dan berbeza dengan terma-terma yang wujud dalam perjanjian tersebut. 10. Setelah meneliti perjanjian tersebut, jelas ia melanggar peruntukan perlembagaan persekutuan, hak dan kedudukan Raja-Raja Melayu, hak Melayu dan Bumi Putera, serta mengenepikan hak-hak kerajaan negeri. 11. Exit clause yang digunakan sebagai alasan oleh Perdana Menteri adalah satu penipuan yang tidak akan dapat mengeluarkan kita dari perangkap ini. Dan 12. Satu-satunya exit clause yang ada sekarang adalah untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kabinetnya bertanggungjawab dan letak jawatan. Allahu Akbar. Jadi kita tuntut supaya Perdana Menteri letak jawatan kerana dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perlembagaan, dengan kemerdekaan negara kita tanpa mengikut aturan-peraturan biasa, iaitu apabila sesuatu itu bertentangan dengan perlembagaan, dia perlu dibawa ke dalam majlis Dewan Rakyat dan mendapat sokongan 2/3 daripada ahli-ahli Dewan Rakyat. Okey. Question tu. Nak ambil soalan. Ada siapa nak tanya? No question? Terlalu detail. Okey. Tun ada soalan lain berkaitan apa tu? Saya minta Tun dulu. Boleh? Boleh Tun? Ya. Tun nak tanya saya Tun, sekarang Bersatu tengah bergolak kan antara Tan Sri Muhyiddin dengan Datuk Seri Hamzah. Tun favor siapa tu? Tun orang berhati. Kita tak ambil kira itu. Mereka kedua-duanya Melayu. Dalam payung besar, dia akan menyertai payung besar sebagai orang Melayu. Bukan sebagai bersatu, bukan sebagai pemimpin dan lain-lain. Dia ada dalam payung besar sama dengan orang lain sebagai orang Melayu yang nak pertahankan kepentingan orang Melayu. Tapi Tun sekarang nampak macam berpecah pada dua kumpulan. Sekarang Tun sekarang macam mana? Itu pecahan dalam parti mereka. Tapi tak ada perpecahan dari segi perjuangan untuk bangsa Melayu. Bagus. Good. Yang penting Suka ke tak? Baik, terima kasih. Very good. Perlukah insentif ataupun subsidi gula RM1 per kg diteruskan ketika ada pengimport mampu jual dengan harga yang lebih murah? Adakah subsidi gula perlu diteruskan kalau import lebih murah? Ya, kalau import lebih murah, subsidi kita teruskan. Melainkan kalau harga gula itu tidak lagi menjadi beban kepada rakyat. Dan perlukah juga subsidi gula ni diteruskan ketika berlaku peningkatan kes penyakit kencing manis? Ya, kita sedang ada kempen supaya orang Malaysia janganlah makan terlalu banyak gula, tak sihat. Kempen kita jalan, tapi harga kita tu lah. Terima kasih semua. Okey. Terima kasih Tun.